Saya nak beli. Ya. Tapi boleh tak kalau kata kak ajak saya cara bakar? Boleh? Boleh? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya Cikgu Syahri. Okey guys, selama ni korang duk bising. Cikgu ni asyik duk kat KL, duk shopping mall. KL shopping mall. KL shopping mall. Nah, ni saya duk ada kat Bertam, Pulau Pinang. Tapi kali ni saya main Bertam ni bukannya kata nak pergi shopping mall ke apa-apa. Tapi saya rasa macam saya nak try benda baru. Saya nak pergi tengok peniaga-peniaga jalanan ni, apa kisah mereka. Sebab tadi saya nampak seorang kak ni, dia seorang-seorang dia je duk berniaga. Jom kita tengok apa kisah kak ni. Let's go. Saya nak beli, tapi boleh tak kalau kata kak ajak saya cara bakar? Boleh? Boleh? Alhamdulillah. Okey. Jom. Okey. Kak ajak saya. Ni sate ikan kan? Ya, sate ikan. Sate ikan. 10, 15. Oh, dia tak macam ni pun boleh, no? Ya, boleh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Clear. Handsome jenggot. Oh, cantik. Dia bakar elok. Kak bagi dia bakar pula. Boleh. Dekat siam. Dia siam. Ya ke? Oh, like that. And then turn lah. Oh, this one like that. Why Cikgu Syahri scolding me? No. Because I'm multi-talented person. Okay. Memang asal duduk Bertam ni lah. Oh, okey. Rumah pun kat sini lah, no. Tapi ni meniaga tempat pindah-pindah kot. Ya, sini ya. Tak larat pun tak. Nak akak-akak Oh. Kak ada keluarga sini? Ada mok Makan. Oh, tak diri rumah tangga apa lagi lah. Ya. Memang meniaga ni buat meniaga sajalah, tak ada kerja lain semua lah. Tak ada. Oh, meniaga je lah. Kak seorang sajalah yang buat kerja ni? Hari-hari memang ada kat sini ke macam mana? Ya. Nama kak nama apa? Nama Yati. Kak Yati. Ya. Oh, okey. Macam mana dengan meniaga? Okey. Boleh lah, tak sama dulu nego. Slow sikit. Oh, slow sikit. Tak ada macam apa? Terfikir nak buat kerja lain sambil tugas apa ke? Nak juga tapi tak dapat lagi. Oh, tak dapat lagi. Ni kira kalau kata sehari berniaga, sehari berapa cucuk ni? 1,000 cucuk. 1,000 cucuk. Ya. Selalu berniaga habis ke ataupun tak? Kadang-kadang habis, kadang-kadang tak. Oh, tengok tempat jugalah. Pasal apa dalam banyak-banyak benda kak pilih nak berniaga ni? Tak ada kerja. Pasal tak ada kerja? Tak ada kerja. Oh. Suami pun tak ada main mereka ni. Oh, kak ada suami lah? Tak ada orang ni. Oh, tak ada dah. Ya, minyak. Oh, meninggal? Ya. Apa suami meninggal pasal sakit ke apa? Tembok. Kena tembok sana. Hah? Kena tembok. Tembok macam tembok sana kan petani kan. Petani jalan ada tiwak. Tembok sini abang nak pergi beli barang. Dia tak tahu kata barang tu ada tengah jalan. Oh. Itulah bau. Buat macam mana? Allah. Kerajaan tak ada buat siasatan ke bagi pampasan ke apa ke? Bagi kat anak gitu abang. Oh, bagi kat anak. Oh, Kak anak berapa orang? Dua. Semua anak ada kat sini sekali kak ke macam mana? Duduk sana dengan mak. Oh, duduk senang dengan mak. Ni kira kak hijrah sebatang kara ni. Ya. Mai sini semata-mata nak cari makan. Ya. Anak-anak sekolah lagi ke? Sekolah. Allahu Akbar. Anak umur apa kak? 16 dengan 13. Laki perempuan? Laki dua-dua. Dua-dua laki. Kira lah ni kalau betul-betul ikutkan kak hidup macam hidup dalam kesusahan jugalah, no? Ya pula. Rumah banjir. Ya. Tak apalah, kena doa banyak-banyak lah. Lah macam-macam dugaan kan. Macam-macam. Dan kita nak cakap lebih kurang pun susah. Ya. Pasal benda bukan kita minta. Kadang-kadang Allah bagi apa semua. Tapi berniaga okey lah kan. Boleh lah. Boleh ada makanan lah kot kan. Apa perasaan kau masa tu? Tak tahu. Ha? Terkejut. Kejut lah. Sebab anak kecil-kecil ni kan. Masa tu anak kecil ya. Anak kecil. Lepas tu kita pun tak ada kerja kan. Nak makan pun tak ada, orang tua pun susah. So, saya pun kena kerja juga. Duduk kedai makan ni RM30 tak ada nak sarang anak. Masa kerja ni okey lah, alhamdulillah kan. Faham. Masa suami ada tu, arwah kerja apa? Dia buat kerja apa? Kerja sana. Kerja tanah. Oh. Masa dia ada taklah rasa susah sangat kan. Pasal dia boleh bantu kerja apa semua. Tak apalah, semua Allah atur kan. Kita nak salah takdir pun tak boleh. Mesti ada hikmah. Tapi anak-anak pun sekarang alhamdulillah duk pondok okey kot. Kak masih duk kirim duit ke kat dia apa? Kirim lah. Sebulan duk bagi berapa banyak? 300. Dapat 100 lebih bukan? Sebab duit ni jatuh banyak Betul. Duit Malaysia jatuh banyak. Apa kak, saya ni bukannya apa pun, tak ada niat apa-apa semua pun, cuma niat saya nak menggembirakan hati kak. Saya harap sangat-sangat pemberian saya ni dapat menggembirakan hati kak sikit, no? Tak apa kak, jangan putus asa, semangat sikit nah. Ni saya bagi kat kak, no? Tak apa bang, tak nak lah bang. Tak apa, dah ambil. Ni berlian moissanite nah.
5 karat batu ni. Terima kasih. Besar. Bagus. Jangan teriak ke, lelek. Nah, jaga barang ni elok kak. Ni hadiah saya, semoga dengan barang ni bagi satu kekuatan mereka. Kak berniaga sungguh-sungguh, niat sungguh-sungguh, selawat jangan lupa, istighfar banyak-banyak, insya-Allah Allah akan buka jalan keluar. Terima kasih. Lepas tu esok Jumaat kan? Kalau esok Jumaat saya nak buat kenduri sikit, saya nak minta tolong kak. Esok kak bakar nilai RM50, sedekah kat orang. Ya. Ya, insya-Allah. Sedekah kat orang. InsyaAllah nanti Allah akan buka lagi rezeki kak nanti. Tak apa. Jaga diri kak, kuat semangat sikit. Guys, doakan kak ni guys. Semoga dia kuat. Okey kak, terima kasih, jumpa lagi nah. Assalamualaikum. Okey guys. Aduh ya Allah. Aku nak cakap sebab saya sekarang ni dekat Petronas Bertam, tak silap saya, kan Bertam ni. Siapa yang berdekatan dengan kawasan ni mungkin boleh singgah dan support dia. Alah, takkan beli RM3, RM4 ataupun RM10 akan memiskinkan korang. Okey. So Cikgu Syahri, saya sambung makan Bertam, Pulau Pinang. Kita jumpa dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum.